Saya perasan satu perkara, di saat negara berhadapan dengan kesan krisis minyak global, kebencian, kemarahan rakyat kepada kerajaan membuak-buak. Disebabkan rakyat dan pengguna media sosial terpedaya dan terpengaruh dengan berita-berita palsu. Ambil contoh berkaitan dengan penggunaan kad pengenalan yang hari ini telah pun tersebar di media sosial. Kononnya, kita tidak boleh menggunakan kad pengenalan isteri untuk isi minyak. JPN boleh tangkap. Tengok. JPN boleh tangkap pengguna petrol yang menggunakan kad pengenalan isteri. Mudah je, kita pun rasa, apa ni kerajaan teruk hari tu kan kata cakap boleh guna ICB ni. Sebaliknya mereka tak faham dan mereka tidak rujuk kenyataan JPN yang sebenarnya. Mereka lebih percaya kepada tajuk-tajuk berita yang menyebabkan rakyat mudah untuk marah kepada pihak berkuasa. Sedangkan kita boleh guna IC orang, tapi tak boleh guna IC tanpa pengetahuan pemilik. Kalau minta dengan isteri, sayang, abang nak pinjam IC, nak isi minyak, boleh? Isteri jawab, boleh abang, silakan. Tapi kalau guna IC orang, sedangkan orang tu tak tahu, inilah yang menyebabkan faktor-faktor penyeludupan. Seperti mana yang benda itu dah berlaku. Satu orang yang menggunakan 4 IC. Dan pemilik IC itu tak tahu pun ada orang guna IC dia. Sebab itu dalam Islam, mengharamkan fitnah, melarang mengumpat, melarang adu domba. Kerana benda ini sangat mudah. Dan ramai yang percaya kepada fitnah, ramai yang percaya kepada adu domba, serta perkara-perkara yang boleh memecah belahkan umat, bangsa dan negara.